Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kali ni saya nak buat tutorial macam mana kita nak buat slide presentation dengan menggunakan notebook LM. Okey, mula-mula sekali kita kena sediakan bahan dulu. Bahan yang kita screenshot daripada buku teks. Jadi bila kita dah buka dah kita punya pelantar ada 5 ni, jadi cikgu tekan tanda tambah ni dan cikgu carilah buku teks subjek yang cikgu ajar. Contoh saya ajar sains tahun 3. Jadi saya klik buku teks sains, saya type buku teks sains tahun 3. Okay, kemudian kita ambil lah buku teks sains tahun 3 ni. Okay, kita cari muka surat, kita tengok dekat isi kandungan ni. Saya akan ajar tajuk kelas makanan muka surat 40. Tapi kalau kita nak search dalam buku teks ni, kita kena banyakkan lagi muka surat tu. Kalau muka surat 40, kita mungkin lebihkan jadi kepada 48. Kan? Okay, kemudian kita tekan enter dan dia terus bawa ke muka surat yang kita nak tu lah. Okay, kemudian kita kena screenshot muka surat yang kita nak jadikan, yang kita nak ajar anak murid kita tu. Jadi cikgu tekan dekat keyboard ni print screen ataupun singkatan dia PRTSC. Okay, kemudian cikgu screenshot lah muka surat yang kita nak ni. Okay, bila kita dah screenshot, dia akan simpan dalam laptop kita. Okay, dah screenshot cikgu kan? Dah screenshot Okay, kemudian cikgu pergi semula ke pelantar ada 5. Carilah dekat sini AI Tools. AI Tools. Tekan AI Tools ni. Kemudian carilah notebook LM. Notebook LM ni sebenarnya Google yang buat juga. Sama macam Gemini kan. Gemini Google. Notebook LM ni pun Google juga. Tapi apa beza Gemini AI dengan notebook? Kalau Gemini dia guna sumber-sumber maklumat daripada luar. Walaupun kita dah masuk kita punya sumber, tapi kadang-kadang dia masih dia tambah dengan sumber-sumber yang dia ada. Tapi kalau notebook LM ni, dia hanya menggunakan sumber yang kita masukkan sahaja. Okey, jadi tekan notebook LM ni. Okey, kemudian cikgu tekan create new notebook. Okey, kemudian kita tekan upload file. Carilah file dekat picture ni kan, dekat picture screenshots, kliklah screenshot yang kita dah buku teks yang kita dah screenshot tadi. Okey, tekan open dan dia akan masuklah dan dia akan terus buat rumusan apakah kandungan yang kita dah masukkan tadi. Kemudian kita nak buat slide. Okey, jadi nak buat slide, cikgu cari tanda pen ni. Jangan tekan dekat tempatan slide deck ni. Kalau kita tekan slide deck ni, dia jadi slide tapi dia jadi ikut yang dia buat. Kalau kita nak suruh dia buat ikut apa yang prompt yang kita bagi, kita tekan gambar pen ni. Tekan pen. Kemudian dekat sini, kalau dia masih lagi bahasa Inggeris, cikgu nak guna bahasa Melayu. Cikgu tak nak guna bahasa Inggeris kan? Okey, cikgu tukar bahasa dekat sini. Kalau ajar BI bolehlah guna BI, tapi kalau ajar sains kan kita guna bahasa Melayu. Okey, jadi tukarlah kepada bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab pun kita boleh cari bahasa Arab. Tukar dekat sini bahasa Arab. Okey, kemudian dekat sini yang penting ni kita buat prompt, kita nak select itu macam mana. Okey, contoh saya buatkan saya slide untuk mengajar murid tahun 3 sekolah rendah. Saya mahu slide yang menggunakan ayat yang mudah difahami. Ayat yang mudah difahami. Dan menarik. Buat dalam bentuk kartun. Kartun yang menarik. Yang menarik yang menarik. Menarik sini kita buang. Ayat yang mudah difahami, buat dalam bentuk kartun. Kemudian kita tekanlah generate. Okey, nak generate ni, kalau akaun kita ni akaun percuma kan, jadi dalam sehari hanya 3 kali janaan slide sahaja yang boleh kita jana. Okey. Okey ya.
Okey. Jadi nak dia generate slide ni lama, bukan dalam 8-9 minit gitulah. Jadi kita isi dulu tajuk. Sambil-sambil tunggu tu isi tajuk. Apa tajuk kita ni kan? Contoh sains tahun 3. Buatlah kelas makanan minggu 7. Contoh kan. Okey, kemudian saya cepatkanlah slide ni. Saya pergilah kepada yang saya dah buat. Okey, contoh saya ambil slide yang saya dah buat. Okey, ni. Kita contoh dia dah siap jana dah. Kita tekan. Kemudian kita boleh tekan gambar ni, kita boleh tengok macam mana dia buat. Misi jelajah 7 kelas makanan. Mari belajar dan menyiasat rahsia makanan kita bersama detektif Nabil. Okey. Dia buatlah slide ni kan. Misi nak mencari 7 jenis makanan. Okay, kemudian penelitian pertama, mereka jumpa karbo. Okey, kita ceklah betul tak isi yang dia buat tu, sebab kadang-kadang AI ni salah juga. Okey, kita cek, baca. Okey. Okey, dah siap. Jadi kalau kita puas hati dengan slide yang dia buat ni, jadi kita boleh download. Nak download dia macam mana? Tekan dekat titik 3 ni. Okey, tekanlah download PowerPoint. Okey, dia dah download. Jadi bila dah download ni, kita boleh buka. Dan kita tekan enable editing ni. Okey, dah siap. Okey, kita dah boleh guna dah untuk kita ajar murid-murid kita. Tapi sekiranya kita tak puas hati dengan dia punya ni kan, dengan dia punya slide ni, kita tekan revise. Kita tekan perkataan revise ni, kita boleh suruh dia ubah dia punya slide ni. Contoh yang dibagi ni, contohnya center the image on the page, ataupun make the title shorter. Kita boleh suruh dia ubahlah kalau ada salah, ya. Okey, kita pergi contoh kat sini pun, kita boleh revise. Tekan revise ni, kita boleh ubahlah kalau salah. Okey, bila kita dah puas hati, kita tekan titik 3 ni, kita boleh download. Okey, itu saja. Harap bermanfaat. Harap cikgu-cikgu boleh buat. Jadi kita boleh gunalah slide ni untuk kita ajar murid-murid kita. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.